Rahsia pokok berbuah lebat. Ni pokok limau sangkis. Kau boleh tengok ni. Buah dia banyak, besar-besar. Ni lagi. Jom kita try ambil satu. Okey, jom kita try. Limau sangkis. Ni dah cukup masak dah. Oh, juicy. Nampak ni. Cantik sini. Kita try satu rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Memang fresh. Kau makan fresh kat pokok. Mana? Kau nak makan buah limau macam ni, kau boleh tanam pokok limau ni. Dia cepat berbuah, senang berbuah, dan penjagaan dia pun tak susah mana lah. Okay, first kau kena tanam di tempat yang terbuka, yang boleh terima matahari lebih kurang 6 jam sehari. Jangan tanam di tempat yang redup. Kedua, kau kena siram paling kurang sehari sekali. Pastikan siram sehari sekali. Ketiga, kena bagi racun serangga lah, sebab dia ada juga perosak dia. Paling kurang 2 minggu sekali kena sembuh racun serangga. Dan keempat, kau boleh guna baja ni. Baja buah ni, baja Novatec Premium. Baja ni memang baja premium lah. Dia sesuai untuk buah. Saya dah sediakan link dalam beg kuning untuk baja dan juga untuk pokok limau sangkis ni. Ni kau tengok limau sangkis ni, memang sedap buah dia. Kau boleh dapatkan dalam beg kuning. Okey, selamat berkebun, selamat mencuba.